Bila kita cerita pasal maintenance motor ni kan, ataupun skuter, biasa orang akan fikir tukar minyak hitam, tukar belting, tukar minyak gearbox. Tapi satu benda yang sebenarnya yang selalu orang terlepas pandang adalah maintenance brake. So dalam video hari ni, aku akan tunjuk kat korang cara untuk maintain brake system korang. So first, ada beberapa parts lah yang korang kena tengok. Antaranya adalah brake pad, minyak brake dan juga condition kau punya brake system ni. Hose, caliper, pam atas, apa semua lah. So kita buat lebih kurang regular maintenance lah, schedule maintenance kita dulu. Aku pun nak tukar brake pad ni. Bergantung pada brake system apa yang kau pakai. Macam aku pakai adalah Brembo P4. Brake pad pun perlu pakai brake pad yang untuk dia lah. Tapi basically knowledge ni korang boleh pakai untuk mana-mana brake system lah. Kau pakai brake standard ke, brake Brembo ke, MSZ ke, konsep dia sama je. Ok, untuk caliper Brembo P4 ni, dia memerlukan brake pad dia sendiri lah. Aku pakai Vesra SD. Aku akan letak link dekat bawah kalau korang nak beli. Kalau nak beli brake pad original Brembo, mahal sikit lah, dalam dekat 200 lebih. Yang ni dalam 100 ni tu, tak mahal sangat lah. So first thing first, kita kena buka dulu caliper ni untuk kita servis dan bersihkan kat dalam ni. Sistem kat dalam dia ataupun condition kat dalam dia. Sudah buka, baru kau boleh tengoklah condition brake pad kau macam mana. Sebenarnya ni pun banyak lagi ni. Okay, untuk Brembo, dia ada satu pin kat belakang ni. Okay, kita buka clip ni dan lepaskan dia punya, buka pin dan lepaskan dia punya clip ni. Dan baru kita boleh keluarkan brake pad dia. So ni brake pad original lah Brembo, yang datang sekali dengan caliper, dan aku dah pakai brake pad ni lebih kurang 50,000. So masih tebal lagi sebenarnya. Ni besi tu, ni pad masih tebal lagi. Tapi kalau kau tengok condition dia dah tak berapa baik lah. So better kita tukar je. So inilah antara benda yang selalu orang terlepas pandang. Dia ingat brake pad dia tebal lagi, masih boleh pakai. Tapi sebenarnya tak. Okay, so ala lagi kita dah buka ni, kita akan bersihkan juga sedikit lah mana yang boleh capai dekat piston caliper. Okay, satu tips untuk tengok condition piston caliper kau ni adalah bila dah buka pad ni, kau pump sikit, satu ataupun dua, sikit-sikit kecil, jangan keluarkan banyak sangat. Tengok waktu kau pump brake tu, piston mana yang tak keluar. So macam ni aku tengok 4-4 keluar, naik dia sama tinggi lah. So ok lah. Kalau ada satu yang tersangkut ataupun dua tersangkut, maksudnya tu ada problem lah, habuk ke seal dia dah rosak ke apa. So untuk bersihkan dalam ni, kita pakai bulu gigi je. Bulu gigi ni bila kau dah keluarkan sikit pump tu, dia dah habuk banyak. Okay, bersihkan dulu mana yang dapat, mana yang dapat lah. Reason kenapa satu lagi aku suruh terpump sikit brake tu, supaya piston kau tu terkeluar. So dapatlah bersihkan bahagian dalam tu sikit. Jangan keluarkan banyak sangat, nanti nak masukkan balik susah. Dan baru kita tembak brake cleaner dan kita sental. Okay, bila dah puas hati bersih, kita bolehlah masukkan brake pad baru kita. So ni brake asal standard Brembo, ni brake baru lah. Tebal pun tu cakap ni masih tebal lagi, tapi dah tak berapa cengkam. So kita tukar je lah. Kita masukkan dia balik, tekan sikit piston ni ke dalam dan pastikan kau masuk tu position yang betul. Okay, ni bahagian belakang. Belakang maksudnya bahagian piston, ini bahagian pad. Biasa kadang orang tersalah pasang, dia masuk macam ni. Bang, kenapa brake tak cengkam? Tahulah. Pad dah masuk, bersihkan sikit pin ni. Clip dah bersih, pin pun dah bersih. Kita tinggal pasang balik lah. Untuk Brembo ni dah ada direction. Pastikan direction dia betul dan position dia betul. Okay, dia duduk antara pad. Dan pin pun ada position dia, yang ada seal ni kat depan lah. Pin dah masuk, kita pasang balik dia punya locking clip. Siap. So kalau kau pasang kat sini, ruang dia sikit je, nanti tak lepas nak masuk disk. So kena tekan sikit lah, bagi dia ada ruang sikit dan masukkan balik. Pastikan disk duduk di antara pad. Next, pasang je balik skru ni. Sebelum kau ikat ketat, check juga position clip dengan disk ni. Make sure clip ni center lah dengan disk. Okay, dia ada arrow kat sini. Dan tinggal ketatkan dia. Okay, tips yang seterusnya, kau kena check brake line kau ni. Okay, make sure tak ada crack dekat hose. Sebab ni memandangkan aku masih pakai line standard lagi, so dia getah, dia bukan steel braided. So double check lah
kat condition kat atas-atas ni. Ada yang crack ke, ada yang dah makan ke, bergesil ke apa ke. Okay, last sekali. Ni pun nak kata tips tu tak lah, tapi aku punya style lah. Bila aku dah tukar brake pad, aku akan bleeding. Okay, kenapa bleeding? Sebab nak bagi caliper tu duduk balik dekat tempat yang sama. Okay, pump je beberapa kali. Tak payah banyak sebab kita tak keluarkan minyak banyak pun. Just nak bagi piston tu duduk balik dekat position dia sama semua. Sebab tadi kita dah tekan kan. Okay, dah. Letakkan balik. And kita perlu top up sikit lah minyak brake. Kalau kurang. Kalau tak kurang tak payah. So double check kau punya level semua okey ke tak. Okay, last kita double check dah balik. Kat hose ni ada tak leaking-leaking. Bawah ni especially kalau kau pakai Brembo. Tadi kita dah check. Caliper piston ni dah keluar habis ke tak. Cara nak tengok, kau tengok dia dalam belakang ni. Then kita jack sikit motor, pusingkan tayar, tekan brake. Tengok brake dia sangkut ke tak. So that's it guys, aku dah tunjukkan cara untuk korang buat maintenance pada brake system motor korang. Harap video ni membantu. Kita jumpa dalam next video. Ciao.